Mungkin korang dah aware video ni yang mana tu lah satu video dari Kelantan yang tunjuk sebuah bot sedang membawa bendera Israel. Ramai yang terus terkejut, ada yang marah, ada yang keliru dan ada juga yang tertanya-tanya betul ke ni atau cuma gimmick semata-mata. Kalau ikut laporan media termasuk dari Cosmo, kejadian tu berlaku dalam satu acara yang berkonsepkan solidariti untuk Palestin. Tapi dalam acara tu ada satu bot yang dikatakan membawa pelakon berpakaian askar sambil pegang senjata. Dan yang paling sadis, di atas bot tu dikibarkan bendera Israel yang real. Jadi bila video tu mula tersebar, ramai terus salah faham. Sebahagian orang ingatkan tu tanda sokongan kepada Israel. Tapi kalau dilihat konteks sebenar, besar kemungkinan ia sekadar gimmick atau lakonan menunjukkan simbolik isu Israel-Palestin sekarang ni. Cuma masalahnya, bila benda ni dibuat tanpa penjelasan jelas, ia boleh menimbulkan fitnah. Sebab bendera biru putih ni bukan simbol biasa. Ia sangat sensitif, terutama di Malaysia. Lebih-lebih lagi di Kelantan yang terkenal dengan semangat pro-Palestin yang tinggi. Walaupun niat penganjur mungkin sekadar nak sampaikan mesej, tindakan mengibarkan bendera biru putih ni tetap dianggap tak wajar. Banyak netizen dan pemerhati berpendapat kalaupun nak buat gimmick, tak perlulah sampai kibarkan bendera tu. Sebab orang ramai boleh tafsir benda tu dengan pelbagai cara dan akhirnya mesej sebenar untuk bela Palestin boleh hilang begitu saja. Setakat ni belum ada kenyataan resmi daripada pihak berkuasa negeri atau polis Kelantan tentang siasatan atau tindakan lanjut terhadap penganjur acara tu. Tapi yang pasti isu ni dah mencetuskan banyak perbincangan dari bab sensitiviti agama sampai ke soal etika dalam tunjuk solidariti. Sebagai masyarakat yang prihatin terhadap isu kemanusiaan, kita kena lebih berhikmah bila nak tunjukkan sokongan. Banyak cara lain yang lebih bermaruah, macam contoh melalui kutipan derma, ceramah kesedaran atau doa bersama. Tak perlu sampai gunakan simbol yang boleh disalah tafsir dan mencetuskan provokasi. Sama ada tu sekadar gimmick atau tak, tindakan mengibar bendera biru putih di mana-mana acara di Malaysia tetap tak sesuai. Niat mungkin baik, tapi cara boleh jadi silap. Apapun, biarlah peristiwa ni jadi pengajaran bahawa setiap simbol atau setiap tindakan di tempat awam boleh beri impak besar kepada persepsi masyarakat.